Okey, sekarang saya nak share overview website Mahaligai Cinta dan juga community site. So kita ada dua website lah. Yang pertama adalah Mahaligai Cinta website dan juga community. So bila tekan community ni nak akan pergi ke sini lah. Basically community site untuk Mahaligai Cinta, untuk vendor, pengguna collaborate each other. So saya akan terangkan bagaimana fungsi-fungsi website Mahaligai Cinta ni. So yang korang kena faham macam mana Mahaligai Cinta ni berfungsi dan adakah dia membantu, macam mana Mahaligai Cinta ni membantu vendor-vendor dan juga pengguna-pengguna ni. So yang pertama ini adalah main website. So kat bahagian atas ni adalah banner lah, anything promosi ke semua ada kat sini. Dan ini vendor list, listing vendor kita. Dan additional service, pengenalan Mahaligai Cinta. Ada service counselling dan khusus kahwin. Khusus kahwin serata Malaysia akan ada list kat sini. Tekan saja dia akan bawa ke list. Dan affiliate Mahaligai Cinta ini akan datang. Okay, dan registration daftar Mahaligai Cinta. Ini login dan community dia akan bawa kat sini lah. So pergi bawah, ini pengenalan dia sikit, pengenalan kenapa Mahaligai Cinta. Bila tekan akan ada banyak orang cakap kategori vendor lah. So dekat sini kalau awak mencari vendor, tekan cari vendor. Kalau awak mencari kursus kahwin, tekan kursus kahwin ni, dia akan pergi redirect bawa ke kursus kahwin. Contoh saya tekan cari vendor. Ni saya tekan dah. Okey, dia akan pergi ke vendor listing daripada Mahaligai Cinta punya listing lah. So bila orang pergi kat sini, korang bolehlah cari servis yang berkaitan. Korang nak cari, contoh lah saya nak cari ayam. So saya search. Basically dia akan filter. So dia akan filter lah. Okay, ada keyword-keyword yang ada ayam. Contoh ayam. Ni ayam kan. So ni ayam. So keyword dia akan ada. So anda kata kalau korang nak buat majlis yang berasaskan ayam ke, catering ke, keyword korang boleh letak sini. So kategori pun korang boleh filter lah. Catering, makanan sampingan, korang boleh filter kat sini. So saya reset filter. So dia akan balik ke semua. So sekarang saya nak contohlah semua majlis mungkin ada yang dah ada. Okey, sekarang saya nak fotografer. Contoh fotografer. Bila saya tekan fotografer, nampak ada 3 pilihan. Ada Pitaloka, ada Delora dan Exact Studio. So korang boleh tengok profil dorang ni dan korang boleh pilih lah antara vendor ni mana yang korang rasa nak. Kalau korang nak call, nak tengok social media dia kan. So untuk lebih percaya, tengok social media dia. Dan kenapa kena pilih dia, tekan je vendor ni. Bila tekan vendor ni, akan ada banyak maklumat ni. So TikTok, IG, servis dia, kategori lah, pengalaman dah berapa tahun, waktu operasi dia, korang boleh call direct untuk tanya package yang dia tawarkan, kenapa kena pilih dia. Okay, feedback pelanggan, nanti kita boleh letak feedback pengguna, video pelanggan kita semua kat sini. So boleh lah WhatsApp dorang. So basically kat sini maklumat yang kalau korang nak WhatsApp kan, ni kan call kan. Kalau korang nak senang WhatsApp, pengguna senang WhatsApp, tekan maklumat, masukkan maklumat dan email, nombor telefon dan majlis korang. So April. So WhatsApp vendor. Contoh saya tekan contoh terus lah. Saya ambil email ni, nombor telefon. So bila dah pilih tarikh, WhatsApp vendor, bila tekan WhatsApp vendor, basically dia akan redirect ke WhatsApp. Dia akan ada copywriting khusus untuk pengguna ni ke vendor. So vendor tahulah, ini customer daripada Mahaligai Cinta, dia datang daripada Mahaligai Cinta. Contoh macam copywriting dia, Assalamualaikum, Pitaloka Film. Sebab saya tekan Pitaloka tadi kan, saya Zahidul Fitri. Dia akan auto masuk copywriting tadi, automate. Saya datang dari website Mahaligai Cinta. Okey, tarikh majlis saya April 23, boleh bantu menceritakan majlis saya, macam itulah. So copywriting ni auto generate, dan dia akan pergi ke WhatsApp vendor tu lah. So vendor dia akan terima WhatsApp dengan copywriting ni. So secara automatik lah macam tu. Dan
pengguna pun boleh directly call vendor ni. Kemudian ini listing lah. So saya tak habis lagi yang tadi. Untuk listing ni korang boleh nak pilih state. Contohlah korang dah pilih korang nak vendor yang area KL je. So korang boleh filter lagi kategori mana vendor tu area KL ke Perlis ke yang dekat-dekat kan, korang boleh pilih. So ini batch area, batch vendor lah, ataupun icon ni function dia. Kalau nampak ni tak? Kalau nampak ni bahagian vendor punya verify, gold dengan discount. Kalau ada verify ni maknanya vendor ni dah di verify lah, maknanya legit punya vendor, bukan scammer. Dan gold dan juga discount. Kalau ada button discount ni, nampak ni, verify vendor hanya untuk verify vendor dapat bandage ni, icon ni saja. Untuk gold vendor yang terbaik dalam Maliga Cinta. Kalau dia ada gold vendor ni, dia ada gold, maknanya ini vendor yang terbaik. So untuk pengguna, dia akan secara psikologinya dia akan tengok, dia akan cari vendor yang terbaik lah, betul, dan harga yang okey. Dan persen ni adalah on sale vendor, maknanya vendor ni tengah buat sales. So vendor yang sedang membuat diskaun ni, sale, dia akan pop up kat sini lah. So basically secara psikologi ni lagi, pengguna akan cari yang ada verify, gold dan diskaun. So macam tu lah. So bila dia tengok, dah filter, dia boleh tengok lah mana yang dia nak. Tekan ni untuk pop up kat sini. Sama juga kalau tekan account ni, icon ni dia akan keluar pop up. Dan pengguna pun boleh directly call vendor ni. Nampak nombor, dia akan tekan ni, dia akan terus directly call vendor ni lah. So itu cara untuk itu cara tengok vendor punya list lah. Kemudian next, contoh macam tadi kan, bila di bawah ni nampak cari kursus kahwin. Bila tekan, ni coming soon lah, kita akan buat coming soon punya kursus kahwin, list kursus kahwin seluruh Malaysia. So pengguna tak perlu pening lah cari kursus kahwin yang terbaik kat Malaysia ni. So ini kategori-kategori. Kalau nak cari by kategori, tekan saja. Contohlah penyeri majlis, tekan sini. So ada kat sini. So kalau nak tengok all vendor, tekan sini. Ini adalah spesifik untuk aktiviti penyeri majlis. So kalau ada banyak vendor sini, akan display banyak lah. So macam ni, kalau nak back to all vendor, tekan back to all vendor, dia akan ke semua vendor. Macam tu saja. Okay. So next, pengenalan MC. Yang ni korang boleh baca lah. Okay. Info tentang Maliga Cinta. Okay. Pengenalan Maliga Cinta. Kenapa Maliga Cinta ni ditubuhkan? Rasanya korang kena baca untuk korang faham hala tuju Maliga Cinta. Kenapa korang kena pilih Maliga Cinta instead of wedding platform tempat lain. Okay. Logo Maliga Cinta, VC dan misi Maliga Cinta lah matlamat kita. Untuk pengguna ni macam mana dia punya FAQ dia. Untuk vendor, FAQ dia macam mana, dari segi harga, apa kelebihan, korang boleh baca kat sini lah. So nak cari vendor, so macam tu. So daftar kat sini, korang boleh daftar ni account. Nak cari vendor kursus kahwin, nak cari vendor kursus kahwin ke apa. Ni kan vendor, ni kursus kahwin, nanti saya ubah. Nak cari kursus kahwin ataupun collaboration, semua kat sini. Dan roadmap ni adalah kalau tekan, dia akan ke roadmap yang terbaru lah, feature plan ataupun request daripada vendor dan pengguna. Nak feature siapa apa semua kan, so korang boleh request kat sini saja. So anda kata kalau idea ni terbaik, contoh macam under consideration ni, idea ni terbaik, korang boleh voting kat sini. So sekarang kat sini customer review ni ada 2 orang voting. So makin ramai voting, kita akan buat lah that features. Maybe features tu ramai gila orang yang suka, so kita akan buat lah. So ini adalah untuk main website Maliga Cinta. Okay, untuk community yang ni, maybe video ni agak panjang, tapi community penerangan ni adalah sangat penting lah sebenarnya. Okay, so community Maliga Cinta, ini adalah community, contoh community. Ini website community lah untuk korang chat macam Facebook. So korang boleh chat each other,
boleh komen, boleh share tips, pengalaman, bantu orang, bagi jawapan dekat orang, semua boleh kat sini. So anything persoalan pasal kahwin semua boleh tanya kat sini lah. So basically kat atas ni adalah menu. Ni space, berapa banyak group yang ada, space group lah. Course, kita ada course kelas untuk pengantin ke, untuk vendor ke, macam-macam kelas yang akan datang kita punya plan. Dan juga members, berapa ramai members buat masa ni di dalam Merdeka Cinta. Dan leaderboard ni adalah siapa yang aktif, dia akan ke atas lah, paling atas. So siapa aktif, maybe kita akan datang, akan hadiahkan something kepada siapa yang aktif lah di dalam platform Merdeka Cinta community ni. Okay, so ini menu. Ini pula kalau korang nak korang prefer untuk gelap, korang boleh tekan ni lah. Korang nak search any post ataupun feed, contohlah kan banyak sangat kan, korang ada hari tu ada teringat ada orang share tips, korang boleh post macam ni, korang boleh search. Okay, contohlah yang ni siapa, Syed Saddiq, contoh macam ni kan, Syed macam ni kan, Syed Saddiq, Syed Saddiq lah. So nampak post dia akan boleh di search, boleh tekan, kita boleh baca post dia. Dan nampak tak button yang macam simpan ni, save. So korang juga boleh save the post. Kalau korang rasa post ni berbaloi, korang tekan je lah save. So basically save post. Contohlah korang boleh save berapa banyak posting, post yang korang rasa bermanfaat untuk korang gunakan datangan. Contoh dia share tips, korang nak save. So basically save ni akan simpan kat sini. Pergi kat profile, nampak ni bookmark. So bookmark yang kita dah save akan keluar kat sini lah. Okay, so dekat bahagian sini sama juga macam menu, tapi ni group. Ini group say hello. Ini announcement. Anything announcement kat sini lah. Ini dalam kotak ni adalah content kepada group ni. Ini group, ini content kepada dalam group. Kita boleh tengok members lah, berapa orang dalam ni, members dalam ni. Dan dalam vendor ni, ini group vendor, hanya vendor saja dalam ni. So tengoklah, boleh collaborate each other, boleh chat, komen kat sini kan. Boleh test macam tu, boleh komen, masukkan gambar, semua boleh. So korang boleh collaborate each other dalam community ni. Okay, so mungkin itu je lah kot dulu. Sekejap, ada lagi ke? Korang boleh lah check dekat dalam community ni, feature-features, contoh macam my account. So my account ni function untuk purchase history. Kalau macam ada, kalau perasan kat sini ada shop online shop. So online shop ni adalah penjualan digital product ke, ataupun any vendor. Contohlah vendor ada produk kan, dia nak Merdeka Cinta, dia nak collab dengan Merdeka Cinta untuk jual produk dia dekat pengguna kahwin ke, pengantin ke, ataupun vendor-vendor lain ke, boleh saja. Kita masukkan produk dia, kita jualkan. Kita jual bila contohlah ni macam wedding planner ni kan. Sekejap. Bila tekan sini, digital wedding planner, guna Google Sheet. So boleh add to cart. Nampak berapa banyak, contohlah ni padam lah, saya nak satu je, contoh satu. So harga akan update. So boleh go to checkout. So boleh buat pembayaran. Selepas buat pembayaran, ini digital product. So digital product ni dia akan ada kat sini. Contoh macam macam ni kan, wedding digital planner. So ni digital product. So korang boleh download digital product ni. Pengguna-pengguna ataupun vendor boleh download digital product ni. So ini adalah shop untuk Merdeka Cinta punya produk lah. So andai kata kalau korang vendor-vendor ada nak apa orang cakap, jual anything produk, tak kisahlah berkaitan kahwin, pasangan ke apa semua, boleh jual kat sini. Okay, kita tolong jualkan dan kita collaborate lah macam mana. So ini set meeting, ini belum siap lagi. Dan roadmap yang tadi lah. Roadmap ni adalah feature request daripada korang semua, ataupun feature plan daripada Merdeka Cinta punya project. Dan make money, ini akan datang juga.
Make Money adalah affiliate portal untuk vendor-vendor dan pengguna untuk buat duit. Ini the best part lah sebenarnya. Akan datang kita akan buka untuk affiliate, dan vendor-vendor boleh buat duit dengan digital product ke anything, jualan produk dalam ni boleh jadi affiliate ke dalam boleh buat duit lah senang cerita, menggunakan community punya platform daripada Malaga Cinta. Ini kalau korang nak request, coming soon lah request. Okay, request tu sama je macam roadmap ni. Okay, nanti kita rombak balik dan korang boleh godek-godek lah penggunaan Malaga Cinta ni dan sebagainya. Okay, itu saja.